Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Jamsari Samad atau dikenali sebagai JSSP. Jadi petang ni insya-Allah kita bersidang berada di tempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang sempena sidang mesyuarat pertama penggal keempat kali ke-15 Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Jadi pada petang ni saya tidak ditemani lah dengan hos kita Ustaz Wan Rafai. Jadi hari ini saya bersama dengan tetamu yang sudah dikenali ramai lah bila sebut kata Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ni, iaitu Ustaz Muhammad Fauzi bin Yusof, yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Dua, yang juga Ketua Pembangkang bagi Negeri Pulau Pinang. Jadi selamat petang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Okey, jadi Ustaz, bagaimana Ustaz lihat persidangan kali ini ya? Di di sini, dan persediaan kita punya ahli-ahli yang berhormat untuk menghadapi perbahasan selama pada hari Isnin sampai Jumaat ni, difahamkan. Alhamdulillah, persediaan 11 orang adun Perikatan Nasional ni telah pun bermula semenjak daripada tarikh soalan bertulis diminta oleh Urustia Pejabat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Dan Alhamdulillah kita telah pun semua adun-adun kita menghantar 30 soalan bertulis, menjadikan kesemuanya sebanyak 330 soalan yang bertulis yang dihantar. Dan kemudiannya diikuti dengan soalan lisan sebanyak 33 yang dihantar dan 31 yang diterima. Jadi soalan bertulis 330 dihantar, 317 yang diterima. Begitu juga dengan soalan tulis 33 dan 31 diterima. Maksudnya jadi, ada soalan yang ditolak lah. Ada juga tapi tak banyak lah. Dia tak beritahu tolak sebab apa-apa semua, dia tak beritahu. Katanya ada yang melangkaui bidang. Ada bidang itu di bawah kerajaan pusat, maka ditolak lah. Sebenarnya soalan-soalan yang ditanya itu adalah merangkumi bidang kuasa kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Sepatutnya boleh dijawab lah, tapi mereka ada alasan. Mungkin dari sudut penapisan yang dibuat oleh SKO dan juga Urustia Kerajaan Ahli Dewan Undangan, Urustia Dewan Undangan Negeri ini. Jadi mereka ada alasan tersendirilah untuk menolak beberapa soalan yang telah dihantar. Dia pasal ada di kalangan orang luar kan, dia tengok dia komen setengah tu kata ahli-ahli YB kita ni bercakap tak ada fakta, tak ada yang tu, tak ada yang ni kan, sedangkan Ustaz kata kita dah buat persediaan. Jadi macam mana orang kata pandangan orang luar kepada YB pembangkang kita? Sebenarnya kita sedia maklum rakyat ni banyak yang tak tahu tentang bidang kuasa. Tapi semua ahli-ahli yang berhormat kita tahu bidang kuasa. Kita sering berurusan dengan pegawai kerajaan, kita memasuki mesyuarat jawatan kuasa tindakan dan juga pembangunan daerah, GTPD, kita masuk. Jadi bila kita berurusan, kita tahulah bidang-bidang dia. Ada baru ni satu orang yang komen saya. Dia kata, sejak bila pula Parit ni duduk di bawah JPS dan ni bawah MBSP. Jadi kita tahulah. Kita sebelum bercakap, kita dah dapati maklumat dah. Parit ni ada yang di bawah bidang kuasa JPS, ada yang di bawah majlis, ada yang di bawah JKR. Jadi itu dia. Parit ni bukan semua bawah GPS. Ada bawah majlis, ada bawah JKR. Jadi kita yang biasa berurusan ni kita tahulah. Dan juga sudah tentulah apa-apa saja urusan yang kita nak buat yang ada kaitannya dengan agensi kerajaan, maka kita akan melihat perkara ini dahulu. Bahawa bidang kuasa siapa, maka kita akan bertindak mengikut bidang kuasa agensi tersebut. Jadi kita tidak melulu kita buat persediaan. Begitu juga dengan persediaan untuk DUN.
kita kaji semula, ada soalan yang bertindih. Nak menyediakan 30 soalan tu bukan mudah. Sebab apa? Sebab persoalan yang kita nak tanya pertama ialah, adakah soalan itu pernah ditanya dah? Kemudian apa dia punya progress dia, soalan tersebut kita dapat. Kemudian apakah masalah-masalah yang kita tanya itu sudah pun orang kata apa, diselesaikan ataupun sudah pun diuruskan dengan dengan sebaiknya. Jadi kita sentiasa duk follow up. Kemudian kalau sekiranya soalan-soalan yang kita tanya itu tak selesai, seumpama macam saya selalu tanya berkenaan dengan banjir kilat, tak selesai. Soalan yang kita tanya berkenaan dengan slash PBA, tak selesai. Jadi kita akan ulangi balik soalan-soalan tersebut mengikut apa kehendak kita, kemahuan kita, supaya soalan-soalan yang kita tanya itu ataupun isu yang kita bawa itu dapat diselesai ataupun ditangani dengan dia antara sebab yang dia tak selesai tu sebab apa tak? Tak selesai. Macam soalan tu ustaz duk tanya berulang kali lah. Tak selesai. Contohnya macam kita suruh korek parit. Kita suruh korek sungai perai mati yang tertimbus oleh kerana PBA dahulu ni melepaskan slush. Slush ni adalah tapisan. Selut tapisan lah. Sisa tapisan daripada air tu yang ditapis, diperangkap, ada amonium, ada alium, daripada tawas itu, kita tarik semua keluar selut-selut tu, dan air bersih disalurkan kepada tangki PBA untuk disalurkan kepada pemegang akaun. Jadi kita duk tanya ni, jadi slush ni dihasilkan sehari kerana 80% daripada rakyat dari Pulau Pinang ni menggunakan air daripada Sungai Muda. Jadi LRA yang menapis air Sungai Muda ni adalah LRA Sungai Dua. Jadi LRA Sungai Dua ni beroperasi dan sehari-hari slush yang dihasilkan itu dalam lingkungan 346 tan ke 350 tan dalam lingkungan tu. Bayang tengok, kalau kata 350 tan, bermakna 1 tan ni 1 lori kecil tu. Mana 350 lori kecil tu. Banyak mana? Jadi yang dibuang yang ditapis lah. Yang ditapis. Tapi kalau lah dibuang dalam parit naya kita. Tapi mana air akan bawa masuk dalam parit, kemudian dia akan berlaku mendapat dan akhirnya sungai itu semakin cetek yang menyebabkan bila hujan mari lebat, maka air itu akan naik ke rumah, menjadikan banjir kilat. Sebab itulah kita bangkitkan. Dia antara sebab dia tak boleh selesai tu, isu slush tu. Sebab apa? Dia tak ada isu slush tu, seperti saya sebut tadi lah, dia punya jumlah slush yang dihasilkan sehari ni ialah 340 tan. Banyak. 340 tan, 350 tan ni banyak kan. Jadi dia terpaksa diangkut, dia tak boleh buang sebarangan. Dia mesti diangkut untuk pergi hantar ke kelang untuk buat bata. Ada kelang-kelang yang lain yang memerlukan slush ni, maka dia kena angkut di sana lah. Jadi timbul mungkin curi tulang. Nak orang kata apa, treat untuk hantar slush ni, untuk buat keluar slush ni, kan, dia nak potong treat ataupun dia nak mengurangkan treat. Maklum saja lah ni harga minyak mahal. Minyak ni diesel kan. Jadi mungkin ada kesempatan dia nak curi tulang kan, dia akan bubuh, dia pelepas masuk dalam sungai, masuk dalam parit, nampak aja mudah kan. Jadi akhirnya slush itu akan masuk dalam sungai Perai Mati ni. Kemudian pula pihak PBA ni punyalah lambat kan, kata nak bagi one off untuk korek sungai Perai Mati sampai keluar ni tak korek. Kata lepas tu kata baru dalam persediaan untuk tender kan, persediaan yang tu, persediaan yang ni kan. Realitinya ialah sungai ni tak dikorek sampai sekarang ni. Jadi kita akan terus membangkitkan kan. Ini adalah satu masalah di Sungai Dua.
Ayat yang ditapis untuk seluruh negeri Pulau Pinang, masalah yang diterima oleh Singapura adalah slash. Yang menyebabkan terkambus, yang menyebabkan terkambus Sungai Perai mati ni. Lah ni kita pi penuh pokok menurung dalam Sungai Perai mati ni. Jadi ini bermakna sungai tu cetek. Sebab pokok menurung ni dia tidak terapung di atas air. Dia akar dia tu daripada tanah. Jadi menunjukkan kata pokok menurung yang tumbuh itu menandakan bahawa kawasan itu adalah cetek. Kalau kata ada ayak pun lebih kurang kita randuk ni parai betih ya. Dia tak ada sampai tenggelam. Tak ada, pokok menurung ni tak jumpa tenggelam. Dan biasanya pokok menurung duduk dalam mendang. Duduk dalam mendang. Jadi dia lebih kurang dalam paras betih ya. Paras betih cetek Untuk hari ni saya dipahamkan Ustaz bawa 16 isu. Ada 16 ya. Lebih kurang tadi perbahasan 1 jam 40 minit 16 tajuk lah tadi. 16 tajuk 1 jam 40 minit, agak panjang lah. Itu pun saya peringkas lah. Ada tempat-tempat tu yang saya peringkas. Sebab tu lah mengambil masa sejam 40 nak ikutnya boleh pergi 2 jam. Tapi saya peringkas lah isu-isu yang saya ringkaskan. Bila tulisan tu panjang, bila kita sebut tu jadi pendek. Jadi kita sebut dengan pendek lah. Tu yang jadikan sejam 40 minit ni. Kalau nak ikutnya boleh pergi 2 jam dengan 16 tajuk yang saya bawakan tadi. Jadi saya oleh kerana webi kita yang lain, adu kita yang lain, mereka hanya mendapat peruntukan banyak 25 minit saja. Jadi saya sebagai ketua pembangkang, maka saya punya masa lebih diberikan lebih. Jadi sebab itulah saya mengambil peluang ini untuk membawa isu-isu yang banyak. Isu yang di seluruh Pulau Pinang, bukan isu di Sungai Dua saja, dan juga isu di Pulau Pinang isu yang negeri. Kita nampak isu itu penting yang kita bawa, dan adu-adu yang lain mereka kalau ada kebersamaan mereka mencelah dan juga akan mereka juga mengutarakan pandangan-pandangan mereka dalam pencerahan itu. Jadi bagi Ustaz sebagai ketua pembangkang lah, macam mana Ustaz tengok peranan 11 orang adu ni dalam sidang dewan ni kan? Maksud dia kerjasama tu. Alhamdulillah nampak perkembangannya baik. Dan perkembangan baik daripada sidang dunia yang pertama sehinggalah sidang dunia keempat ini. Nampaknya ada bertambah baik lah. Dari segi hujah, dari segi fakta yang kita kemukakan, dari segi persembahan semua ada adun kita ni nampak ada pertambahan, ada semakin bertambah lah. Isu yang hangat diperkatakan ni Ustaz di Pulau Pinang ni yang Ustaz akan jangka lah, yang akan isu yang hangat ni kita memang yang kita tahu lah, isu zakat lah memang hangat. Selalu hangat lah. Kemudian isu yang lagi yang kehangat yang kita nampak ni, isu babi pun hangat juga. Tapi isu berkenaan dengan sungai, berkenaan dengan cukai ni dia kata hampir ke semua adun ni ada, termasuk dengan adun kerajaan pun cakap dengan cukai. Jadi kenaikan melampau lah cukai. Bagi kita kenaikan melampau lah, kenaikan yang tak betul lah. Bayang tengok 30 tahun tak pernah naik, sekali dia naik tu dia. Tu yang disebut oleh adun Matang Berangan tadi ni. Dia duk kena berapa ringgit lah, RM9 lah. Terus naik 7,000 lebih. Berapa ribu peratus tu. Jadi tak patutlah kenaikan yang mendadak. Jadi dia menyebabkan rakyat ni terpaksa menanggung beban ini. Jadi pada sidang kali ini difahamkan lah, untuk Majlis Agama Islam Pulau Pinang, zakat ni selalu timbalan Ketua Menteri satu yang akan jawab kan. Sekarang ni difahamkan timbalan Ketua Menteri ini berada di Tanah Suci untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi bila isu ni dibawa, apa harapan Ustaz lah untuk mendapat, kita nak dapat jawapan kan. Jadi kita cakap di luar hantar LOD pula kan. Jadi ni ada di dalam dewan ni. Jadi kita mengharapkan ada pihak yang akan menjawab pula bagi pihak timbalan Ketua Menteri. Dia akan menjawab. Kita tidak tahulah exco mana yang diputuskan untuk menjawab. Bagi pihak
Timbalan Ketua Menteri ataupun sekolah agama. Ya, jadi kita telah pun menunaikan tanggungjawab kita bertanya, dan juga dalam bahas kita telah membawa isu-isu yang berkaitan, maka kena adalah orang yang jawab. Orang jawab bagi isu-isu yang kita timbulkan itu, mesti kena ada orang. Jadi kalau jawapan yang diberikan tu mungkinlah dia cuma sekadar jawapan lah kan. Adakah yang tu boleh memuaskan hati yang kita tanya tu, soalan yang kita tanya tu. Dia di sini ada pihak majlis sendiri, maknanya soalan-soalan yang kita kemukakan itu dari segi teknikalnya ada pihak-pihak yang menjawab bagi pihak Timbalan Ketua Menteri. Dan dia pun bila dia nak jawab, dia berpandukan kepada jawapan yang diberi oleh kaki tangan kerajaan. Itu secara teorinya. Jadi kalau dia tak ada pun, kita mengharapkan supaya soalan-soalan, kenyataan-kenyataan yang kita berikan itu mendapat jawapan. Tak kira daripada siapa pun. Nampak macam mana? Kita mengharap daripada dia. Dia sendiri boleh jawab, tapi dia tak ada. Dia pergi menunaikan ibadah haji. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan dia mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima haji beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan taufik hidayah kepada beliau lah. Balik daripada Mekah ni insya-Allah kan, dapat mengubahlah daripada hak tak elok kepada elok lah. InsyaAllah. Dia naratif di luar sana kan, bila TKM tak ada kan, jadi luar sana kata dia lari lah, dia tak mau nak jawab lah. Pada pandangan Ustaz macam mana? Katalah yang tu orang boleh kata apa saja. Kan? Sebab apa? Sebab kita buat haji ni ada haji yang macam haji fraud ni maknanya nak wukuf ni pi, dan wukuf tu dapat haji lah. Kan? Jadi saya pun ada bercakap dengan jawatankuasa ni. Dari segi teknikal dia berkata boleh pi lagi kalau habis pun. Tapi dia dah mengambil keputusan untuk pi awal. Kita bersangka baiklah, tak tahulah. Mungkin ada keperluan untuk dia pi awal. Dan kawan ini perlu dia ambil tanggungjawab lah. Apa yang kita persoalkan ini, dia ada, kalau dia tak ada ke, kita mau jawapannya. Kan? Supaya banyak perkara yang dapat diselesaikan. Perlu diselesaikan di peringkat kita negeri Pulau Pinang. Hal ehwal negeri Pulau Pinang, hal ehwal umat Islam negeri Pulau Pinang ni perlu diselesaikan. Dia ada ke, dia tak ada ke, dia kena selesai juga. Maknanya mesti ada agensi yang bertanggungjawab untuk membantu bagi menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan. Baik, selain daripada isu zakat, isu tempatan, isu pesawah pun jadi hangat juga. Kan, dengan isu kenaikan harga, masalah pesawah. Jadi yang tu pun Ustaz dah bawa juga kan dalam sidang DUN, dalam ucapan tadi. Iyalah, dia ialah isu petani tentang kenaikan harga diesel pun semua tu kan. Jadi petani-petani ni kalau dia bukan ada komputer, tapi dia terlibat juga. Sebab apa? Sebab tanah dia mesti kena digendala di komputer. Maka dia ada kos untuk komputer. Komputer ni pula dia pakai minyak diesel. Dia tentu akan menaikkan kos perkhidmatan dia kepada petani. Kemudiannya pula ada kos lagi mesin. Selain daripada mesin pembajak, ada juga kos untuk apa? Untuk mesin nak ambil padi. Ada kos juga. Kan? Kemudian lain daripada itu, petani-petani kita berapa kali lah mesin padi ni yang rugi, tak dapat 4 tan metrik, maka mereka akan tak untung rugi. Kalau dapat 4 tan metrik, itu pun boleh kata baru balik modal ya. Kena ada 4 tan lebih satu relung. Jadi mereka menghadapi kerugian. Jadi kos di antara kos dia kos racun yang perlu mereka sediakan. Jadi bila buat bendang ni, bila ambil tolak kos semua, lain kali dia rugi. Petani
rugi. Contohnya macam dapat 400 ya. Contoh lah. Buat satu musim tu 400 ya dapat. Sebab tolak. Akhirnya 400 ni kalau kita kali dengan start dari mula usaha sampai keluar buah tu, betapa punya banyak tak? Kos ni yang dikeluarkan. Kos meracun, kos apa, kos jaga daripada makhluk perosak dan sebagainya, sampailah padi itu dituai. Jadi kos dia begitu banyak. Tenaga daripada pesawah tu sendiri tidak orang kata apa, tidak berbaloi, dia tak dapat keuntungan. Jadi sebab itulah hasil pesawah dan sebagainya ini kita juga perlu maknanya untuk lihat, sebab di tengah dua pun ada pesawah, ada sawah padi, di Petambangan pada sawah padi, di Pematang Pasir pada sawah padi, di Kepala Batas pada pesawah. Jadi kita sebut semua boleh kata hampir rakyat kita ni membawa isu petani, apa yang ditanggung oleh petani. Okey, maksud dia peranan yang berhormat seramai 11 orang ni, dengan kita mantak 330 soalan keseluruhan. Soalan bertulis 330 soalan. Jadi apa yang Ustaz nak pesan kepada mereka yang ada di luar ni, sebab ada yang lihat seolah-olah kita 11 orang ni macam ada pun tak apa, tak ada pun tak apa kan. Jadi 330 soalan kita hantar, maksudnya betapa seriusnya kita untuk membela masyarakat rakyat di Pulau Pinang lah kan. Jadi pesanan Ustaz lah kepada rakyat di Pulau Pinang ni. Jadi kepada rakyat dalam Pulau Pinang ini, peranan sebelah adun Perikatan Nasional ini sebagai semak dan imbang. Jadi pembakar yang konstruktif, di mana kita selain daripada membawa masalah-masalah rakyat tempatan yang diwakili oleh adun-adun kita juga maknanya melihat kepada isu-isu yang ditangani oleh kerajaan, yang mana ada perkara-perkara yang memerlukan kepada sentuhan daripada adun pembakar, terutamanya dalam membuat kritikan yang membina kepada perjalanan kerajaan di Pulau Pinang, kita akan buat menyalurkan maklumat. Dan juga kita juga selain daripada itu, kita juga terlibat di dalam mesyuarat bulanan di pejabat daerah, dalam mesyuarat jawatan kuasa tindakan dan pembangunan daerah. Jadi kita terlibat, jadi kita membawa apa sahaja permasalahan rakyat ke dalam mesyuarat tersebut. Kerana dalam mesyuarat itu ada agensi-agensi kerajaan yang insya-Allah maknanya bila ada kaitan, kita akan terus dengan agensi-agensi tersebut dalam membantu rakyat. Jadi peranan kita sama, peranan ikutnya peranan asasnya ialah kita ni berada bertugas ataupun bertanggungjawab kepada dewan ni. Sebab di sini pembuat dasar. Dewan ni pembuat dasar. Jadi kita ni adalah orang yang terlibat dalam proses pembuat dasar. Kan? Jadi bila kita berada dalam proses pembuat dasar ni, sama ada kita nak bangkang ataupun kita nak bawa cadangan-cadangan, nak luluskan apa, maka di dalam dewan ni lah. Dan juga begitu juga kalau kita nak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar di mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Jika kamu melihat kemungkaran, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah diubah dengan tangan. Dengan tangan mana kuasa. Kerana mencegah kemungkaran dengan kuasa paling berkesan. Bila kita ada enactment, bila kita mengaktakan di peringkat negeri, tak ada akta, ada enactment. Kan? Di peringkat pusat baru ada akta. Maka dengan akta, dengan enactment tu menyebabkan maknanya ada pelaksanaan ataupun pencegahan yang berkesan oleh pihak kerajaan. Yang keduanya, kalau tidak jadi kerajaan, tak ada kuasa, kita jadi pemangkah. Iaitu bilisanihi, dengan lisan, mencegah dengan lisan.
Maka mencegah dengan lisan yang paling berkesan ialah di tempat pembuat dasar. Kalau satu dasar tu diluluskan, maka yang akan menerima, yang terpaksa kena turut dasar itu ialah rakyat. Maka kesan kepada dasar yang tidak baik akan menyebabkan rakyat menjadi mangsa. Sebab itu contoh macam kita kata dibuat dasar berkenaan dengan cukai tanah. Bila dilaksanakan, semua orang kena. Jadi siapa nak membawa masalah-masalah itu ke dalam Dewan Undangan Negeri? Maka adu-adun lah. Maka adu-adun akan membawa masalah-masalah rakyat ini ke dalam Dewan Undangan Negeri. Kan Dewan Undangan Negeri adalah tempat pembuat dasar. Jadi ini pentinglah. Jadi mencegah kemungkaran di luar, takat kita duk kritik kita ni, itu ialah satu proses. Tetapi di dalam tempat buat dasar ni, iaitulah mencegah dengan lisan sangat penting. Kerana apa? Kerana tempat ini adalah tempat pembuat dasar. Jadi dasar-dasar yang telah pun ditetapkan hasil daripada keputusan mesyuarat, maka dia turut memberi kesan kepada rakyat yang berada di bawah sana. Okey, akhir sekali lah Ustaz. Selama 3 tahun lah lebih kurang di DUN Pulau Pinang dan sebagai wakil rakyat, pandangan Ustaz lah kerajaan negeri Pulau Pinang ni yang mereka kata Penang elok dah ni, betul elok ke? Betul kan Penang dia elok lah? Itulah kita perjalanan kerajaan ini, kalau kita lihat memanglah ada baik buruknya. Kan? Kalau perkara yang tak elok, yang buruk, kita sama-sama nak tegah supaya jangan berlanjutan. Kan? Itu konsep kita. Bila kita menjadi pembangkang, itulah tujuan amal makruf nahi mungkar. Tujuan hisbah, tujuan maknanya kita memberikan komentar, itu proses dia. Dan kita kena buat supaya objektif perjalanan kerajaan itu dapat berjalan dengan betul. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sungguhnya Allah Ta'ala menyeru kepada kamu, yakni kepada orang pemegang amanah, untuk apa? Kan? Untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Kalau dalam konteks ini, pemimpin menunaikan amanah kepada rakyat. Kemudian apabila melaksanakan pemerintahan dalam konteks mahkamah memutuskan hukum lah, dalam konteks pentadbiran, iaitu melaksanakan pemerintahan, menjalankan pemerintahan, mestilah menjalankan pemerintahan dengan adil kepada rakyat. Jadi kalau proses dalam perjalanan kerajaan melaksanakan apa-apa saja dasar yang telah pun diputuskan, tiba-tiba di sana ada berlaku kezaliman terhadap rakyat, maka siapakah yang akan membantah? Maka tentu daripada pihak pembangkang, untuk maknanya mewakili rakyat bagi menyuarakan perkara yang tidak patut dilakukan kepada rakyat ini. Jadi sebab itu proses pembangkang jangan pandang rendah. Maka dia ada proses dia, mewakili rakyat untuk melahirkan ketidakpuasan hati. Itu proses dia. Tidak dalam era demokrasi ini, inilah prosesnya. Kan? Proses dia itulah kita ada human right, ada hak asasi manusia. Jadi rakyat ini mempunyai hak asasi dia. Kan? Jadi kalau kerajaan tidak menunaikan tanggungjawab terhadap hak asasi rakyat, maka siapa yang nak akan mewakili mereka? Sudah tentulah ada wakil rakyat pembangkang. Jadi proses yang dilakukan di dalam semak imbang ini, dia juga maknanya membantu sebenarnya perjalanan kerajaan ke arah yang lebih baik, yang lebih telus, yang lebih maknanya berfaedah kepada rakyat. Okey, akhir sekali lah Ustaz, saya dipahamkan sebelum bermula sidang DUN ni, Ustaz ada menerima jemputan daripada jawatan kuasa bertindak di Jerutong dan juga di Gelugok berkenaan dengan isu yang berlaku di kawasan tu lah. Yang dijemput dan mereka suarakan kepada Ustaz lah. Boleh Ustaz terangkan isu dia tu? Taman Seri Pinang lepas ni jumpakan saya berkenaan dengan isu cadangan untuk nak
membaik pulih tempat pelupusan sampah di Jelutong. Kan, kalau kita lalu ke highway tu kita nampak kan, macam bukit tu. Sekarang ni kerajaan telah maknanya ni melantik PLB Sdn Bhd untuk nak orang kata apa, nak buat proses lah pembaikan. Di antara yang dicadangnya itulah nak buat di tapak pelupusan sampah tu, dia nak korek, kemudian dia nak asingkan sampah, dan saya dipahamkan maknanya mereka akan menambak tanah, menambak di situ untuk dijadikan reclaim di kawasan itu. Depan nak tambak laut ni ya. Tambak laut ni. Jadi inilah yang diprotes oleh penduduk-penduduk situ yang padat. Ada 90,000 orang di kawasan tu. Ada sekolah, ada masjid. Jadi bila pengorekan secara terbuka dilakukan, mana pembebasan toksit daripada sampah-sampah yang dahulu ni akan bebas. Bebas ni dia akan mengancam kepada penduduk-penduduk yang berada di situ dari segi kesihatan. Kemudian yang kedua, kawasan yang dia nak tambak ni kawasan Middle Bank. Ya. Jadi bila ditambak di situ, maka akan rosaklah laut di situ. Bayangkan tengok tanah yang bertoksik ini, dia akan orang kata menyebar dengan penyebaran air laut ni, maka menyebabkan kawasan Middle Bank itu akan menghadapi masalah, dan juga dia juga akan mengancam kepada marine, ada habitat marine yang ada di situ, dan ekosistem di situ akan terancam. Ikan habis mati. Mula-mula kata nak tambak 10 apa ni ya, 10 kilo kan. Banyak saya tengok, maknanya saya tak ingat secara tepatnya berapa kilo, tapi banyak berubah. Dalam EIA sebut lagu lain, dalam penyataan akhbar sebut lagu lain. Itu yang tak orang kata apa, orang penduduk di situ tak berpuas hati. Kan? Kemudian projek ini tidak orang kata lulus berkali-kali. Gagal. EIA selama 5 kali dah gagal. 5 kali gagal. Maksud dia 5 kali gagal tu dia duk cuba. 5 kali gagal, duk cuba. Jadi janji Ketua Menteri kepada penduduk di situ, kalau kali kelima juga gagal, maka dia akan hentikan projek ini. Kan? Jadi mereka menagih janjilah, menuntut supaya apa? Supaya projek ini dihentikan, dan kerajaan membuat kajian balik kepada projek ini, dan bagaimana kalau sekiranya projek itu nak dilaksanakan, mestilah kata apa, ada projek-projek yang dilakukan itu mestilah selamat, dan juga tidak mendatangkan ancaman kepada penduduk yang berada di situ. Yang lagi satu tu, yang lagi satu kenaan dengan iaitulah rumah bertingkat. 61 tingkat yang dia nak buat. Di situ ada 3 blok. Sekarang ini pun sudah ada 6,000 orang hasil daripada beberapa blok yang dibuat di situ. Lebih kurang dalam penduduk situ ada 6,000 orang. Yang tu rumah apa? Kondominium lah. Kondominium mewah. Kondominium dan juga flat lah. Flat sederhana. Yang ada lah. Yang akan datang nak buat 61 tingkat. Ada 3 blok. Yang akan menempatkan lebih kurang dalam 14,000 orang pula. Tadi ada 6,000 kan. Campur dengan 14 jadi berapa? 20 lebih. 20,000. Kan? Jadi 20,000 dengan jalan yang tak ada ni, yang akses jalan yang terhad, sekolah pun satu, masjid pun satu, Taman Brown tu, jadi akan menjadi limpahan dan juga akan menjadi masalah trafik kepada penduduk-penduduk di situ. Nak keluar sebelah ni pun dah jam dah, Ni pun daripada semak lah. Daripada semak lah. Kalau kata siap tu lagi semak kalau lah. siap tu dengan jalan pun jadi huru-hara kita tengok. Jadi kita mempersoalkan di sini apa yang telah dilakukan. Kajian trafik TIA mana dia? Ada luluh ke tak luluh ke? Mana kita pun tak tahu. SIA, Social Impact, dalam kawasan tu, kesan kepada masyarakat, kan? Macam saya sebut tadi, sekolah, masjid, kan? Tempat riadah, kemudiannya buffer di antara projek itu dengan rumah-rumah taman yang berada di situ lebih kurang 20 meter ya. Sudah tentulah makna dia akan memberi kesan yang ni. Kemudian
masa dia akan di apa nama projek yang akan dilaksanakan itu juga akan mendatangkan kesan kepada penduduk-penduduk yang berada di situ. Sebab itulah saya turun untuk melihat hari itu. Saya tengok, macam ni punya keadaan kan. Rumah bertingkat ni akan mendatangkan kesesakan yang parah. Bayang tengok, satu rumah kalau kita kata normal lah, satu rumah ni ada suami, isteri dan anak. Kalau 3 orang anak, isteri satu kereta, suami satu kereta, anak satu kereta, dah 3 kereta lah. Nampak tak? Kemudian kalau kata pekerja kelang umpamanya duduk di situ 10 orang. Dan seorang-seorang semua ada kereta. Tak mana nak pergi parking kereta. Sebab tu lah hari ni kereta-kereta yang diparking di tepi jalan berlambak. Sampai berlapis-lapis parking dia. Di rumah tingkat ni. Sampai buat keputusan semua orang parking, jangan tarik handbrake. Saya kawan nak keluar tak boleh. Jadi ini isu yang kita bangkitkan. Kemudian isu rumah bertingkat tinggi ni, keupayaan bomba kalau berlakulah kebakaran dan sebagainya, macam mana dari segi skylift dia, ada kemampuan dia sampai setinggi sampai berapa tingkat yang dia boleh naik. Ini perkara-perkara yang perlu dilihat. Ada berlaku sekali dulu, ada mayat yang meninggal di tingkat atas. Itu saya tak ingat di Jelutong, tapi tak mana saya tak ingat. Jadi flat dia punya lift dia tu kecil. Mayat terpaksa kena buat turun dengan dukung. Dukung bagi berdiri. Jadi ini perkara dia tengok. Kalau 60 tingkat ini, kalau berlakulah kemalangan di tingkat yang atas, kalau berlakulah kecemasan, apa ambulans naik untuk nak buat turun pesakit daripada tingkat yang atas tu, macam mana liftnya, kemudian bagi kemudahan yang adanya, ini semua perlu dilihat. Sebab itulah trend ini pun perlu dikaji dari faktor keselamatan, dari segi trafik yang begitu parah, kan? Dan kedudukan dia pula di pulau tu. Maka orang yang duduk di situ bukan kata senang. Orang yang telah ada di situ pun akan teruk. Orang yang duduk di situ pun juga akan merasai. Kerana apa? Kerana dia terpaksa kena keluar daripada kediaman dia untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Maka dia juga akan terdedah dengan kesesakan yang parah untuk masa yang akan datang jika projek ini dilaksana dan siap sepenuhnya. Sebab itulah maknanya sini timbul bantahan daripada penduduk yang berada di situ. Dia ni orang gelak Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Takut lama-lama nanti jadi Pulau Pinang, Pulau Jam. Kan? Gerak pada tu jam. Jam dah. Sebab tu tadi jam sini, jam situ. Tadi saya bercakap soal PTMP, Penang Transport Master Plan. Saya cakap tentang Master Plan ni. Jadi kita berharap supaya Master Plan ini meliputi keseluruhan negeri Pulau Pinang. Hari ini bukan di Pulau Saya jam. Di Sungai Dua pun jam. Seberang pun jam. Seberang Perai Selatan pun jam. Seberang Perai Utara Tengah pun jam. Seberang Perai Utara pun jam. Jadi meliputi semua. Lebih-lebih lagi pula nanti dalam projek-projek yang nak dilaksanakan. Ini termasuk projek LRT ni akan bertambah besar lagi. Projek LRT pun duk berasa dah lah ni. Baru laksana lah. Kan? Begitu juga nanti projek jambatan berkembar ni. Jalan bertingkat yang berkembar ni. Jadi sudah tentu juga maknanya kita akan menghadapi satu situasi yang sangat teruk. Jadi PTMP ni perlu melihat kepada cabaran yang dihadapi sekarang. Plan jangka pendek, jangan buat plan jangka panjang tu. 2031, 2034 barulah dijangka maknanya penyuraian trafik ini akan dapat ataupun akan berkesan pada masa itu. Ni kita daripada ni nak pergi ke 2031 ni berapa tahun lah. Jadi sudah tentulah ini yang saya bawa tadi supaya kerajaan melihat kepada persoalan PTMP ini, macam mana kita nak tangani dan macam mana kita nak menyelesaikan sedikit sebanyak, memberi satu solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dari Pulau Pinang. Dia lagi satu Ustaz berkenaan dengan projek LRT ni.
yang duduk tengah jalan Ya. kan. Jadi yang ni pun ada dibawa oleh kita punya YB lah kan. Jadi Ustaz jangka dengan keadaan ekonomi lah ni, ekonomi yang sekarang ni MX kata agak kritikal ni kan. Adakah wajar untuk orang kata menilai balik lah, dan dijangka mungkin kosnya akan meningkat kan, sebab berlaku kenaikan harga barang apa semua. Peranan YB kita dalam isu ni adakah yang dibangkitkan dalam sidang DUN? Tak tahu lah, mungkin ada yang saya setakat yang kita berlaku pada hari ini, daripada saya sendiri dan juga kepada ada yang lain, belum ada lagi lah yang berbuat demikian. Bahkan jadi kita nak projek ini laksana dengan baik, dan juga keputusan yang telah dibuat sebenarnya di peringkat pusat kan, yang telah dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan. Jadi dah dia pun dah tender tu telah berjalan dan telah bermula sebenarnya. Projek-projek itu yang kita duk sesak semua tu adalah jajaran sebenarnya untuk di negeri Pulau Pinang ni. Jajaran dia daripada Belfast sampailah ke Tanjung ni kan. Jadi yang mana dah jalan dah, yang telah pun ada komitmen, ada kewangan yang telah pun diluluskan pun semua tu kan. Jadi kita mengharapkan dia berjalan dengan baik lah kan. Ini kita walaupun ada isu-isu tentang kesesakan dan sebagainya, dan LRT tidak boleh menyelesaikan, jajaran dia pun tidak melalui kawasan-kawasan yang penting, kawasan-kawasan yang boleh menyurai masalah trafik ini. Dia lebih kepada pelancongan punya ni. Jadi kita harap maknanya benda ni telah pun diluluskan, dia berjalan dengan baik dan juga mengikut progresnya, supaya LRT ni boleh di antara maknanya antara kenderaan ataupun pengangkutan yang boleh sikit sebanyak membantu untuk menyuraikan ni. Orang boleh naik transport awam dan sebagainya. Tapi kita yang perkara-perkara yang lain yang belum diputuskan, kita mengharapkan supaya kerajaan mengkaji semula, melihat dengan betul-betul, bukan maknanya hanya ni. Sekarang ni kita pun tengah susah. Hari ini kita pun sedang menghadapi cabaran dengan berlakunya keadaan yang tidak tenteram di sebelah Timur Tengah dan sebagainya. Dan sikit sebanyak dia menjejaskan kepada perindustrian kita dalam produk semikonduktor, ada E&E. Jadi kita kalau sekiranya ada perkara yang bersangkutan dengan perkara tersebut yang boleh merugikan, kerajaan perlu melihat bagaimana cara untuk nak menyelesaikan masalah tersebut, dan juga mengkaji keputusan-keputusan yang telah pun dibuat tetapi belum lagi dilaksanakan, belum lagi ada proses-proses tender dan sebagainya, untuk memikirkan jika perlu, maka perlu untuk nak nak kata tamat ataupun ditinggalkan ataupun dibatalkan. Tentu yang perkara yang merugikan lah, yang merugikan rakyat Pulau Pinang rakyat Pulau Pinang dan juga kepada seluruh rakyat kita. Jadi terima kasihlah kepada Yang Berhormat Ustaz Fauzi selaku Ketua Bangkang di atas apa yang disampaikan yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ni. Jadi kepada penonton yang ada di luar sana, jadi boleh dengarlah sendiri bagaimana perjalanan Dewan Undangan Negeri dan peranan kita punya YB seramai 11 orang yang mewakili masyarakat dan rakyat Pulau Pinang, membawa suara-suara tuan-tuan ke Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Walaupun Pulau Pinang kononnya mereka kata elok dah, taklah berapa elok pun kan. Pasal banyak juga isu babi tak selesai lagi, isu pengangkutan tak selesai lagi kan. Jadi banyak isu tak selesai lagi. Jadi pada di luar sana, hampa juga boleh layari Facebook Dewan Undangan Negeri untuk tengok peranan wakil-wakil rakyat pembangkang ni. Pasal wakil rakyat kita bukanlah duduk di dalam tu sebagai
orang kata apa, serupa patung. Mereka akan menyuarakan hak rakyat Pulau Pinang dan membela tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Kita membawa isu masyarakat. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada lain-lain hari yang akan datang bersama dengan Nadir Penang. Kita dengan kita punya hashtag tu terus daripada sumber, kan. Jadi kita bawa untuk pengetahuan masyarakat dan rakyat negeri Pulau Pinang. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Fauzi Yusof selaku Ketua Bangkang di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.